Assalamualaikum. Video kali ni kita buat air soya asli. Pertama sekali kita perlu sediakan setengah kilo kacang soya. Kacang soya ni perlu kita rendam selama semalaman. Bahan seterusnya 2 helai daun pandan dicarik-carikkan. Bahan seterusnya 1 kilo gula pasir. Dan juga penapis kita perlu sediakan untuk menapis sisa kacang soya. Pertama sekali kita perlu sejakkan kacang soya ni hok kita rendam selama semalam tu. Sebelum kita kisar untuk memproses air kacang soya. Few minutes later. Setelah selesai kita sejakkan kacang soya ni hok telah kita rendam selama semalaman tu, bolehlah kita kisar kacang soya ni ke dalam pengisar. Okey, ukuran bagi kisar ni kita buat 3 genggam dan air sebanyak 300 ml. Lepas pada tu kita kisar sehingga dia lumat. Setelah proses pertama kita kisar kacang soya tu, kita sediakan satu periuk dan juga penapis ni. Lepas pada tu kita tapislah air kacang soya tadi untuk kita kisar. Setelah kita tuang semua hasil kisaran tadi, kita bolehlah peruh dia sehingga dia tak ada titisan air pun ke dalam penapis itu tadi. Okey, sisa pertama tadi kita buat sekali lagi kisaran dan letakkan sedikit air. Lepas pada tu kita kisar dia sehingga dia lumat. Air ni suku daripada sebelum pertama tadi. Okey, setelah selesai kisaran kedua, bolehlah kita tapis sekali lagi kacang soya ni ke dalam periuk yang kita sediakan sebelum tadi. Lepas pada tu kita peruh-peruh dia sehingga tak ada titisan air. Few minutes later. Okey, nampaknya selesai sudah. Setengah kilo kacang soya tu kita kisar tadi. Inilah hasil dia. Dan perhal terakhir bagi setengah kilo kacang soya ni untuk kita proses penapisan kali kedua. Sisa kacang soya yang kita kisar tadi perlulah buang terlebih dahulu. Proses seterusnya, air yang kita kisar tadi kita perlu tapis sekali lagi supaya jangan ada sisa-sisa ke dalam air kita kisar sebelum tadi. Kalau tidak dia jadi macam rapah lah, macam tu lebih kurang. Seeloknya kisaran kacang soya tu patut kita buat 2 kali sahajalah. Sebab kalau kita buat 3 kali mungkin air kita ni tidaklah pekat ataupun lemuk. Sebab tu kita kena buat 2 kali. Lepas pada tu sisa dia tu kita perlu buang lah. Ataupun kita boleh buat lagi benda-benda lain. Okey, setelah selesai kita tapis air kacang soya ni, bolehlah kita masak terlebih dahulu. Bagi penggunaan api, kita tidak boleh guna api terlalu besar. Kita guna sedang-sedang saja. Lepas pada tu kita masukkan daun pandan kita ikat tadi.
Dan juga lepas pada tu kita kacau-kacau dia sehingga dia masuklah. Lepas pada tu bolehlah kita masukkan sedikit garam ke dalam air kacang soya kita tadi. Okey, nampak gayanya air kacang soya ni hampir-hampir mahu mendidih. Kita bolehlah masuk ke 1 kg gula pasir tadi. Setelah selesai masuk ke 1 kg gula pasir tadi, bolehlah kita kacau-kacau dia sehingga dia mendidih. Kalau tidak, dia akan jadi macam agak-agak. Jadi air kacang soya ni dia kena sentiasa kacau-kacau. Few minutes later. Nampak gayanya air soya kita ni sudah mendidih. Bolehlah kita tutup api tu. Lepas pada tu kita sejukkan dia terlebih dahulu sebelum kita bungkus ke dalam plastik. Few minutes later. Setelah air soya kita ni sejuk, bolehlah kita tapih sekali lagi dengan menggunakan satu bekas lagi satu untuk kita tapih pati-pati yang ada dalam air soya kita tadi. Untuk pembungkusan air soya ni, tuan-puan boleh gunalah plastik 5x12 ni saiz dia. Okey, sudah tiba masanya untuk pembungkusan air soya kita tadi. Bolehlah kita sukat. Lepas tu kita bolehlah bungkus air soya ni untuk jualan. Okey, sudah berakhirlah cara memproses air soya asli ni. Bagi yang menonton, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.